Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supi sedang sema. Orang panggil kata kacang bendi ataupun kacang lendai. Orang Taning panggil kacang lendai. Negara Malaysia tu dia royak kata panggil kacang bendi nah. Dia ni nah kacang bendi ni. Supi sema. Lepas tu dah hari ni kita nak kita tanam lah. Kita sema tumbuh. Cara dia nak tanam pokok belah ni baik sema dulu. Kita sema dalam bekas belah ni. Bahawa dia besar molek tu kita pergi tanam. Dia buat dia cepat besar nah. Tahu tak kacang bendi ni dia kau siap gapo. Mula-mula tu dia buat orang panggil kata buai lemak dalam darah. Kolesterol dalam darah boleh. Yang kedua tu dia buat kita tu boleh buai kencing manis darah tinggi. Lepas tu buah dia tu kalau kita makan tu dia buat kita tu orang panggil kata sembuh penyakit gastrik boleh. Supi tanam tepi jalan ni. Di kebun supi di depan ni. Supi tanam tepi jalan. Sebab gapo supi tanam tepi jalan? Sebab supi cedes darah hok wasa nak makan tu. Mak wasa nak makan sayur lobok hok tak ada masuk kemi tu, boleh mari ambil pergi makan lah. Supi tanam tepi ni pas supi halah. Dia nak ambil makan apa mari ambil lah. Sebab supi sengaja tanam di tepi jalan lah. Untuk fuak kita tu boleh makan lobok sayur hok orang panggil kata hok tak ada masuk kemi tu nah. Alhamdulillah doalah supi hati tu jadi tetap dalam iman nah. Supi boleh khidmat masyarakat dengan ilmu hok supi ada sikit sebanyak nah. Ilmu hok supi ada sikit banyak tu terkena dengan supi pocok tanah nah. Ikutlah dikenal setara tu tak apa dah. Hok dalam pada tu tak usah kenal nah. Hok lagi tu tak usah tahu tak ada apa. Tapi terkenal kata supi ni berakhir pocok tanah. Pas supi nak khidmat masyarakat dengan ilmu yang supi ada, bermakna tak ilmu pocok tanah. Mula-mula tu kita cocok ambil yang yang putus akar lah. Kita tengok molek tu. Kata pokok dia di mana kita cobek akik naik. Tu. Tu akik naik belah ni nah. Dia putus akar sikit sekali. Yang yang putus akar banyak. Sebab dia putus akar banyak tu. Ni nah. Dia mari belah ni nah. Boleh tanam belah ni. Dia mari belah ni. Lepas tu kita korek lubang dah ni. Kita korek lubang berong tanah tu. Kita tanam. Lepas tu kemas sikit lah. Orang panggil kata kemas di tepi-tepi keliling dia tu. Kemas sikit. Okey. Satu pohon. Mudah-mudah. Satu pohon. Pohon yang kedua. Kita tanam pula ni. Pohon yang kedua kita cocok. Kapur ada bawah pak tubek. Bagi kerah-kerah kapur tu. Bata. Besi. Tepi jalan masa dia. Bukan tanah demo ni, tanah pak supi tapi tepi jalan, tepi batas. Kita ambil mari pokok belah ni. Nah. Pokok belah ni kita tanam. Jangan tekan nah, tok saja-saja. Letak saja-saja, lepas tu kambuh. Lepas tu baru kita tu tekan tanah di tepi. Bukan kata tekan pohon dia tu pas putus akar. Ada salah faham kena tekan pohon tu putus akar. Putus akar mati pohon. Pohon yang ketiga. Pohon yang ketiga kita tanam pula. Pohon yang ketiga ni kita tanam. Kita tanam tu mula-mula tu kita niat nak khidmat. Yang kedua tu kita niat boleh makan untuk diri kita. Sebab tu supi tanam tepi jalan, supi niat mula-mula nak khidmat dulu, bukan untuk diri dulu dak. Kalau supi nak tanam untuk diri, supi tanam di dapur, tanam di belakang, di kebun di belakang, dia mau tak nampak. Dia mau tak nampak, tapi supi sengaja tanam di tepi jalan dulu untuk khidmat dulu sebelum pada kita nak makan tu. Kita niat khidmat dulu. Okey, pohon yang ketiga, yang keempat. Kita bubuh, kita kambuh lah. Okey, lepas tu sapah-sapah tu kita buat lebih. Okey, sudah. 4 pokok. Lepas tu lagi. Hari ni kita boleh tanam berapa pokok? Kita tanam. Okey. Sengai tu dalam 2 setor nah, 2 setor. 1, 2. Nah, 2 setor sengai. Jauh dia tu lah. Sebab apa kalau jauh sangat tu rugi juga tanah. Kalau dekat sangat tu
Bimbel-bimbel takut dia pergi bubuk. Bubuk baja. Ni nah. Hak ni lekat tanah molek kita bubuh. Okey. Okey nah. Lepas pada tu kita tekan di keliling. Keliling pokok tu, jangan tekan di pokok. Keliling dia tu. Keliling pokok tu kita tekan sudah. Okey, alhamdulillah. Nah. Mudah-mudah lepas pada tu kita ambil air sikit jeruk dia. Kita main ambil air sikit jeruk dia. Air ni supaya campur di antara baja jeruk sikit. Lepas tu air. Mula-mula tak boleh berbaja banyak, takut dia masing sangat lah. Mula-mula ni cara tu kita jeruk beladong lu air. Ha tu. Beladong belah ni tu. Air dia lipah lu sekaligus. Mula-mula tu. Lepas tu hari yang 2, yang 3 tu tak ada apa dah lah. Mula-mula tu kita beladong. Kita beladong air di pokok dia, di bumi dia. Beladong. Ha tu. Beladong. Mula-mula tu beladong dulu air. Sebab dia beladong air tu, dia buat video tu segar. Okey. Nah, boleh tanya Pak Hong. Besok kita tanya pula. Lepas tu pergi buat ke lain pula. Cara supi hijau ni, supi tak buat hak tular sampai gelap. Sampai sudah supi buat sikit-sikit sekali. Sebab apa? Kita boleh buat banyak perkara. Hak tu sikit, hak ni sikit. Cara supi tu buat hak tubik peluh dulu. Buat hak penat, buat hak letih. Buat hak guna anggota dulu mula-mula. Kita tubik peluh. Lepas tu kita ringan. Hingga kita balik. Cara supi hijau belah tu nah. Sebab dok buat kita ni minum air banyak. Yang kedua kita makan tu lalu. Dapat sedap makan ni kita tu. Yang 3 kita keluar peluh molek tu. Berbelakang-belakang ni kita kering peluh. Yang kelima buat kita tu berak sedap. Yang kena buat kita tidur tu jenera molek. Alhamdulillah. Lepas tu orang panggil kata hikmat kita boleh tanya pokok kayu ni. Kita boleh senang hati pokok kayu tu dia tasbih kepada kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.